Agama Islam dihina, tak ada pula kena sampai tahun ni. Dah macam hang pula yang kena kompang 250,000. Kerajaan lah ni bersikap adil. Tak kira belah mana-mana yang menghina agama, mesti kena tindakan mengikut undang-undang yang ditetapkan. Bukan macam hang boleh bubuh ikut dan tak ada fakta langsung. Okeylah, aku nak bagi tahu dekat hang. Kenapa si Haris Iskandar dan Cecilia didenda RM10,000 saja? Kita kena faham yang ni. Ini kerana kesalahan yang dibuat sebelum pindaan Seksyen 233 masa tu. Hukuman maksimum pun RM50,000 saja. Berkuat kuasa 11 Februari 2025, barulah hukuman maksimum RM500,000. Sebab tu anak syarikat Astro MBNS, Maestra Broadcast Network System Senayan Berhad, boleh kena sampai RM250,000. Bukan era. Yang ni fakta. Hampa kena faham dulu. Walaupun radio era. Sebab itulah masa zaman PM dulu pun, hina Islam dan Nabi Muhammad pun didenda RM10,000 juga. Sebab apa? Sebab hukuman maksimum hanya RM50,000. Yang aku tak boleh belah yang lawak tu, masa zaman PM juga, hina Hindu didenda RM15,000. Hina Islam RM10,000. Mana hampa pi masa tu? Sebab masa tu tak ramai yang bingai nak divert semua isu jadi isu agama dan kaum.